Hari ni aku buka ChatGPT, saja-saja nak test lah, nak tanya kat dia kan. Katanya ChatGPT dia bijak. So, I tanya dia, apa insurance ataupun apa perlindungan yang saya boleh beli yang memang agak pilihan yang best sekarang, okay? Yang rahmah, yang murah. So, dia bagi tahu I, kalau you umur bawah 45 tahun, baik you pakai V kongsi lah. Sebab V kongsi ni, dia serendah tahunan hanya RM360. Gila weh. Okay, RM360 tu sebulan RM30 je. Plus, maksimum perkongsian ataupun sewaktu tuntutan adalah 50 saja. So, kiranya macam, kalau saya join V kongsi, I hanya perlu bayar antara 30 sehingga maksimum 80 saja. Jadi kesimpulan dia adalah V kongsi ni terbaik untuk individu yang muda dan sihat yang mahu perlindungan hospital asas dengan belanja yang minimum. Rangkuman ringkas, bandingkan V kongsi dengan Takaful Insurance. V kongsi ni termurah, tak naik usia, tapi tertakluk kepada umur dan syarat. So syarat dia adalah kena sihat, umur tu adalah 45 tahun ke bawah. Kalau korang sekarang adalah 45 tahun ke bawah, boleh je isi dekat beg biru sekarang ataupun komen dekat sini. Nanti saya bantu korang dapatkan V kongsi segera.